Lebih 5 menu diet berbuka puasa. Part 1. Set nasi. Nasi apa? Nasi lemak, nasi dagang, nasi kunyit, nasi kerabu, nasi ayam, nasi minyak, nasi biryani, nasi Arab mandi pun boleh. Ini semua menu-menu diet berbuka puasa yang kita boleh amalkan setiap hari. Janganlah sama je setiap hari kan. Kita pelbagai kan menu berbuka puasa kita. Sebab apa? Nasi tu sendiri dah dimasak dengan menggunakan santan dan juga minyak sihat, yang mana ia dapat menurunkan GI nasi tu. Jadi walaupun kita makan nasi, tapi dia tidak memuncakkan paras gula dan juga insulin dalam darah kita ni terlalu tinggi dalam masa yang singkat. Bila kita makan tu, kena beringat lebihkan lauk, sayur dan juga buah. Nasi tu suku je, nasi tu janganlah lebih. Selebihnya adalah sedap pula makanan ni kan. Selebihnya adalah lauk. Pelbagaikan lauk tu, sayur dan juga buah. Panduan dah ada. Kita follow sahaja pinggan suku-suku separuh yang dah dikeluarkan oleh KKM tu. Kalau nak tahu lagi menu diet lain, tekan like dan juga share supaya lebih ramai lagi tahu makanan-makanan yang kita boleh amalkan untuk menurunkan berat badan sepanjang bulan Ramadan.